Assalamualaikum, jumpa lagi Dr. Lek. Sembang biasa tapi ilmu luar biasa. Aku nak cerita sikit lagi berkenaan video yang lepas, bangkit daripada kegagalan. Kau rasa hidup ni tak ikut jalan yang kau nak. Dah plan cantik-cantik, nak kerja elok, nak kahwin, umur sekian, nak ada rumah besar, tapi realitinya kerja tak masuk, duit tak cukup-cukup, orang yang kau sayang pula pergi. Macam mana rasa tu? Penat kan? Tapi aku nak kongsi satu benda lah. Kadang-kadang jalan yang tak lurus tu sebenarnya jalan yang ajar kita jadi kuat. Aku pernah rasa waktu semua orang jalan lancar, aku rasa stuck. Tapi bila aku toleh belakang, aku nampak, oh, sebenarnya jalan susah itulah yang bentuk aku jadi siapa aku sekarang. Macam naik bukit, kalau jalan lurus memang senang, tapi kita tak ada view lah. Bila kita panjat, jalan berliku, penat, sampai ke atas, subhanallah, pemandangan dia lain. Jadi kalau kau tengah rasa hidup kau ni serabut, jangan fikir kau salah jalan lah. Jangan rasa Tuhan tak sayang. Kadang dia bawa kita jauh sikit supaya kita nampak luas, supaya kita tambah pengalaman, supaya kita tak cepat putus asa, supaya kita bersyukur bila kita sampai nanti. Pegang ni satu je, jalan tak lurus tak semestinya tak sampai. Jalan tu mungkin lebih lambat, tapi bila sampai, kau akan tahu kenapa dia tak bagi shortcut dulu.